Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke TV PSS SMK.on. Hari ini kita bersama dengan panel jemputan kita, Cikgu Kamal Izwan. Assalamualaikum Cikgu. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Cikgu? Alhamdulillah, batuk-batuk sikit lah. Alhamdulillah. Okay, hari ini kita akan membicarakan pasal tajuk bulan Ramadan, bulan tarbiyah juga. Hari ini kita akan bertanya beberapa soalan untuk kita memahami dan fahami untuk bahasa bulan Ramadan ini. Ini soalan pertama kita adalah, apakah maksud puasa dalam Islam dan apakah tujuan utama umat Islam berpuasa itu? Baiklah, terima kasih ya Imran. Okey, satu tajuk yang sangat bagus tentang tarbiyah. Tarbiyah ni maksud dia pendidikan, mendidik diri tersebut. Jadi tadi Imran dia ada tanya maksud. Jadi kita sebab masa singkat, kita teruskanlah. Jawapan dia adalah puasa ini adalah menahan diri daripada makan dan minum, dan juga apa-apa sahaja yang membatalkan puasa daripada terbit pertama fajar sehinggalah terbenamnya matahari kerana Allah SWT. Sebab sekarang ada juga orang puasa, orang buat apa nama benda apa tu? Apa? IV. AI bukan IV. Intermittent fasting, IV pula kan. Okey, jadi IF tu kalau tak niat lillahi taala, dia bukan puasa Ramadan. Dia lain. Dia kena ada niat lillahi taala, barulah puasa itu dikira sebagai satu ibadat. Okey, kita bertanya kepada soalan kedua. Apakah kelebihan atau ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan? Okey, kalau bulan Ramadan ini kita panggil bulan bonus, bulan yang banyak sangat ganjaran yang diberikan oleh Allah SWT. Ada disebut di dalam hadis sahih Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, yang mana bermaksud sesiapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampunkan dosa-dosanya. Jadi kelebihan orang berpuasa itu, yang pertama sekali adalah dia mendapat pengampunan Allah. Kenapa pengampunan Allah ini sangat penting? Sebab pengampunan Allah inilah yang menjadikan kita selamat di dunia dan juga di akhirat. Saya tak nak hurai panjangnya tu. Yang kedua pula, ada dua, bahawasanya puasa ini juga memberi kita kelebihan untuk masuk ke dalam pintu syurga melalui pintu syurga yang dipanggil Ar-Rayyan. Pintu syurga ni ada banyak. Sebabnya dalam hadis dia sebut abwaba. Abwab ni satu maksud yang makna banyak pintu. Kalau macam apa tu, kalau cerita Piramli tu, tahu cerita Piramli? Tahu tu. Yang ketuk pintu tu, Al-Bab. Al-Bab tu satu. Abwa ni maksudnya banyak, jamak. So salah satu pintu-pintu syurga ni dipanggil Ar-Rayyan. Jadi Ar-Rayyan ini adalah satu pintu yang khusus kepada umat Islam yang berpuasa kerana Allah, dan dia boleh masuk syurga. Kalau kita boleh masuk syurga ikut pintu Ar-Rayyan, maksudnya kita adalah penghuni syurga. Nak masuk syurga kan? InsyaAllah kita semua boleh masuk syurga. Semua orang nak masuk syurga, kerana itulah balasan yang paling baik. Ada sebelum kita dapat balasan yang lebih tinggi di dalam hidup kita ini pada akhirat kelak. Itu saja. Itu jawapan soalan yang kedua. Kita beralih pula ke soalan yang ketiga. Bagaimanakah pelajar boleh mengekalkan tenaga dan fokus untuk belajar semasa di sekolah? Ini memang soalan cepu mah lah ni. Bila tanya, sebab bila bulan puasa ni semua orang lemah, bukan pelajar je. Orang tua pun lemah, lembik ya. Bila sampai tengah hari tu dah gaya macam apa, habis bateri. Kalau dulu, zaman dulu, handphone zaman dulu, dia ada bunyi tenenek bunyi macam tu, maksudnya habis bateri tu. Kalau manusia dia senyap lah, dia mula diam, lepas tu habis bateri dah. Tapi sebenarnya dia ada dia punya, sebagai kita panggil tips. Sebab tips ini disebut di dalam hadis Rasulullah SAW, yang mana bersahurlah kamu kerana pada sahur itu ada keberkatan. Ini yang paling penting. Sahur ini mesti dilakukan sebenarnya bagi orang yang berpuasa Ramadan.
hatta dengan segelas air ataupun sebiji kurma. Kerana yang pertama, kita bukannya setakat nak badan kita cergas, tapi sebenarnya kita nak keberkatan tersebut. Rugilah kita berpuasa sebulan, bulan Ramadan, tapi kita tak dapat kelebihan-kelebihan dia. Kerana apa? Sebab kita fikir tidur itu lebih baik. Jangan. Jadi biasakan kita bangun sahur pada sebaik-baiknya sebelum waktu subuh. Jangan pula pergi makan pukul 12 tengah malam tu. Makan 12 tengah malam, tidur, lepas tu tak subuh. Tak, rugilah, rugi. Jadi cuba bangun pagi. Bukan lama pun makan tu. Saya tak tahulah kalau awak bangun nak kena masak apa macam-macam ke. Tapi biasanya para pelajar ni ibu bapa mereka dah sediakan, insya-Allah. Jadinya macam saya pun, kita bangun pagi pukul 5 pagi, kita bangun, kita bersahur, makan, dan kita tunggu waktu subuh. Alhamdulillah. Itu saja. Okey, itu soalan, itu jawapan soalan yang ketiga. Okey, kita pergi ke soalan yang keempat pula. Kita sekarang ni yang mana kita tahu berapa hari lagi nak raya. Sekarang pun kita sedang berada di malam Lailatul Qadar, 10 malam terakhir. Soalan saya, apakah maksud 10 Lailatul Qadar tu? Okey. Lailatul Qadar ini kita ambil daripada surah Al-Qadr, yang mana di dalamnya memang disebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Jadi apakah malam Qadar itu? Malam Qadar ini adalah satu malam yang mana lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dalam 1000 bulan ni kita convert dalam tahun, 83 tahun. Jadi malam ini, jika kita bertemu, insya-Allah kita bertemu sebenarnya. Kalau kita hidup, kita akan bertemu sampai Syawal tersebut. Tapi adakah kita mengambil peluang? Sebab malam Lailatul Qadar ini yang mana kita kena beribadat kepada Allah SWT, dan ibadat itu digandakan menjadi 83 tahun. Umur umat Nabi Muhammad SAW dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam satu hadis bahawa umatku umurnya 60 sehingga 70 tahun. Bukanlah maknanya kalau dah sampai tu memang mati. Tak, bukan. Maknanya Rasulullah SAW beritahu kebanyakan umat Nabi Muhammad mati pada umur 60 dalam 70. Habis tu kalau yang lebih tu bukan umat Nabi Muhammad lah. Apa pun lah. Itu kita panggil bonus. Jadi cuba bayangkan, umur kita tidak panjang seperti umur umat Nabi terdahulu. Contohnya kita ambil umur Nabi Nuh alaihi salam. Berapa umur Nabi Nuh alaihi salam? 100, 200, 300. Okey, umur Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun. Lama tu, 950 tahun tu. Ada juga pendapat para ulama kata sebenarnya umurnya lebih lagi. Tetapi yang paling sahih adalah 950 tahun. Kita tak sampai 950 tahun. Itu memang tak sampai. Jadinya apa dia? Kita telah diberikan oleh Allah SWT satu malam, yang mana setiap tahun, dia bukan malam tahun ni je, tapi malam tu berlaku setiap tahun satu malam, yang Allah SWT bagi kebaikan, balasan pahala selama 83 tahun. Ibarat dia, saya bagi contoh lah, bagi faham. Kita membaca surah Qul Huwallahu Ahad, surah Al-Ikhlas, maka pahala surah Al-Ikhlas itu digandakan menjadi 83 tahun. Jadi 10 malam terakhir ni, anak-anak, murid-murid datang, siapalah yang mendengar ni, ambillah, beribadatlah sekurang-kurangnya, buatlah tarawih 2 rakaat pun tak apa, tapi janganlah buat 2 rakaat, malas sangat. Buatlah banyak sikit, 8, lagi banyak lagi bagus. Malam tu juga malam, bila malam tu lepas maghrib tu mula baca Quran, ambil sampailah waktu subuhnya. Kalau boleh buat qiyam mulai lagi baik. Dan ada satu hadis Rasulullah SAW disampaikan,
yang ditanya oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, isteri baginda Rasulullah SAW, yang mana Aisyah dia bertanya, "Ya Rasulullah, jikalau aku bertemu dengan malam Lailatul Qadar, apa yang aku nak minta?" Jadi Rasulullah SAW ajar Siti Aisyah radhiyallahu anha, mintalah keampunan daripada Allah. Itulah yang kita dengar Tok Imam baca tu, innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Yang mana bermaksud, ya Allah Tuhanku, ampunkanlah aku daripada sekalian dosa-dosaku. Okey? Jadi peluang ni dah masuk malam tadi, malam 21. Wallahu a'lam, malam tadi Al-Qadar. Jadi kita tambah ibadat kita malam-malam terakhir ni. Wallahu a'lam. Sila. InsyaAllah itu sampai jawapan daripada soalan keempat. Okay, kita beralih ke soalan yang kelima. Soalan seterusnya dan soalan yang terakhir berkaitan dengan Hari Raya. Boleh kan? Boleh. Apakah antara amalan yang perlu kita lakukan semasa di pagi Hari Raya Aidilfitri ni? Selain kita solat tarawih, solat sunat Aidilfitri. Tak tarawih lah. Okey. Pagi Aidilfitri, semua orang suka kan, Hari Raya sukalah. Tapi kadang-kala kita terlupa sebenarnya ada adab-adabnya, ada cara-caranya. Yang paling penting, pagi-pagi raya tu bangun, awak mandi sunat Aidilfitri. Mandi sunat hari raya kita panggil. Niat mandi sunat. Yang tu niat mandi sunat tu boleh tanyalah para ustaz, ustazah, mana-mana lah. Bukanlah nak kena bawa kertas masuk dalam tandas tu, tak payah. Jadinya mandi sunat. Yang kedua, pakailah pakaian yang terbaik. Pakai cantik-cantik. Tapi yang ni saya rasa tak ada masalah ni. Pakai cantik ni memang dia akan pakai punya. Jangan risau. Confirm. Semua pakai cantik-cantik. Alhamdulillah. Makan terlebih dahulu, seterusnya sebelum solat hari raya. Dia beza sikit dengan solat Aidil Adha. Solat Aidil Adha kita solat dulu, baru kita makan. Kalau solat sunat hari raya Aidilfitri, kita kena makan dulu. Sekurang-kurangnya kita jamah lah apa-apa. Tapi saya tak tahulah, rasanya awak ni semua okey belaka kan. Bangun pagi, sembahyang subuh, pakai cantik-cantik, lepas tu memang makan dulu, nampak kuih kat depan tu. Jadinya tak ada masalah lah. Itu adalah perkara sunat. Dan kita niatkan supaya dia menjadi pahala bagi kita. Okey. Dan yang paling penting, apa kita buat waktu hari raya? Solat. Selain solat tu maknanya lepas solat dah tak boleh buat dah benda ni. Dia ada zakat pun kena sebelum solat juga. Apa dia? Bermaaf-maafan lepas solat. Ada lagi satu, jaranglah orang kita lakukan, dan saya nak sarankan buatlah perkara ini, iaitu bertakbirlah daripada waktu terbenamnya matahari terakhir Ramadan sehinggalah waktu solat Aidilfitri, solat sunat Aidilfitri. Sepanjang tu bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang lelaki, yang perempuan tak apa, tapi janganlah siapa ambil mic Allahu Akbar. Janganlah. Bertakbirlah dengan cara yang baik, bercara yang adab. Daripada awak duduk saja-saja main mercun, duduk tepi sementara nak menunggu solat sunat tu, bertakbir. Malam tu juga bertakbir dia. Sambil main mercun tu takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadinya, tapi jangan main mercun yang bahaya. Hati-hati. Main yang kecil-kecil. Okey, wallahu a'lam. Saya rasa tu sajalah. Ada apa-apa lagi persoalan tambahan? InsyaAllah tak ada dah. Okey. Jadi sekarang pun kita dah berada di penghujung rancangan. Daripada cikgu ada sepatutnya kata untuk hari raya nanti, untuk malam 10 malam terakhir ni, nak kuatkan ibadah, banyakkan ibadah. Cikgu. Okey. Alhamdulillah, saya yang pertama sekali sebagai rumusan lah, yang mana kita jadikan Ramadan ini sebagai satu bentuk bulan untuk melatih diri kita dan juga menjadikan diri kita lebih baik daripada tahun yang sebelumnya.
Sebab dalam masa 30 hari ini, 29 30 hari ini, kita sepatutnya boleh apa kita panggil istilah dia tu, menilai diri kita tahun yang sebelum ni baik atau tidak. Jadi kita jadikan bulan Ramadan, setiap kali bulan Ramadan, supaya kita menjadi insan yang lebih baik. Sebab tu tajuk kita bulan tarbiyah jiwa. Seterusnya 10 malam yang terakhir ni tak payah fikir panjang, tumpukan kepada banyak ibadah yang boleh dilakukan. Tak kira lah bagi yang boleh ke tak boleh ke, sekurang-kurangnya berzikirlah di lidah pada malam tersebut. InsyaAllah kena malam Lailatul Qadar dikalikan jadi 83 tahun dengan izin Allah SWT. Yang penting ikhlas lah, jangan pula dah dekat saya buat ni memang nak 83 tahun. Jangan. Kita niat lillahi ta'ala, balasan itu hak Allah SWT. Dan kita yakin bahawasanya memang balasan Allah itu adalah benar. Dan seterusnya pada hari raya, janganlah kita jadikan hari raya Aidilfitri kita kembali kepada perangai kita yang lama, diri kita yang lama. Habis bulan puasa, ibarat dia kata setan dah lepas, jadi setan balik lah. Jangan. Kita jadikan diri kita sama seperti bulan Ramadan tersebut. Kalau dulu baca Quran, kita terus baca Quran. Kalau dulu kita solat sunat duha, kita solat sunat duha jika boleh. Tak ada masalah. Jadi kita perbaiki hidup kita pada tahun-tahun yang mendatang. Last kali tadi ada ucapan hari raya. Boleh? Ucapan hari raya tu saya ingin mengucapkan dengan rendah hati, memohon kemaafan zahir dan batin atas segala kesilapan bagi yang mengenali diri saya lah. Mana yang mengenali tersebut, saya memohon maaf zahir dan batin. Jika ada tersalah dan tersilap, kita sama-samalah bermohon maaf. Wallahu a'lam. Itu sepatutnya kata daripada saya. Saya pun minta maaf pada rakan-rakan saya yang banyak saya menyakitkan hati, banyak saya lukakan. Pada yang cameraman bersama, saya minta maaf. Dan itu saja daripada saya. Yang baik datang daripada Allah SWT, yang jahat datang daripada saya. Saya mungkin Tuhan boleh. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.